Labbaik Allahumma labbaik. Aku hadir pada kali ini Tuhan, apabila Engkau menjemputku pada kali ini penuh dengan kekurangan. Aku tahu bahawa ia adalah jemputan yang amat indah dan amat bermakna. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang dapat menguruskan keserambutan dan kekalutan hidup ini dengan berwukuf, berhenti mengenal kepadamu sebenar-benarnya, dapat bergantung kepadamu, dapat kembali kepada Tuhan Rabbul Jalil, agar rukun Islam yang kelima ini bukan sekadar ritual tanpa makna, tetapi ianya sebagai peluang bersama Tuhan Yang Esa. Remember where you came from and choose the path that's never wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan puan-puan dalam episod yang pertama Road to Arafah Quran Hour pada tahun 2023, dan alhamdulillah program ini adalah program yang bersasarkan kepada mendalami ayat-ayat Hajj kepada bakal haji yang dalam perjalanan yang sudah pun sampai di bumi Madinah ataupun di Mekah. Bagi bakal haji yang bercita-cita, kita yang berniat untuk mengerjakan haji mungkin pada tahun hadapan, pada tahun-tahun berikutnya, dan juga kepada kumpulan ketiga, sudah tentunya kepada alumni haji untuk kita menyemak dan mengimbau kepada pengalaman kita dan bagaimana fardu kelima, iaitu rukun Islam yang kelima ini untuk kita idamkan, yang kita masukkan dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh kita untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita dan ilmu dan rasa. Yang pertama, saya mengalu-alukan kepada Tuan Fakhrul Razi Jalaluddin, pengkursus ibadah haji tanah air PECTA daripada Zahafiz Travel and Tours Sendirian Berhad. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz pun dah dalam perjalanan persediaan untuk kali ini, tahun ini akan pergi ke haji juga, bertugas? Ya, insya-Allah tahun ini akan pergi bertugas untuk musim haji 1444, dan semestinya untuk urusan haji ni persiapannya banyak dan perlu, tak boleh diambil mudah. Tak boleh diambil mudah. Walaupun saban tahun dengannya Ustaz tahun lepas pun pergi, tahun sebelumnya pun dah sampai ke sana juga. Haji ni 50 kali pergi, 50 kali masalah yang berbeza. Masalah cabarannya. Jadi itulah bagaimana tajuk kita pada hari ini, untuk haji membentuk kepribadian hamba, yang kita ingin sudah pastinya nak menyemak satu demi satu ayat, satu daripada surah Al-Insan dan satu lagi daripada surah Al-Hajj, di samping kita ingin melihat perspektif di dalam surah utama yang kita baca saban hari, iaitu daripada suratul Fatihah. Dan saya juga ingin mengalu-alukan kepada qari kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Husaini Mahmur. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Dia dah lama tak datang ni. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah seronok. Dan kita harapkan dengan perkongsian pada hari ini, bacaan Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Husaini ini akan memberi inspirasi kepada tuan-tuan semua yang dalam perjalanan tengah pack barang, yang tak tahu mana satu yang perlu dibawa, lebih kurang apa sebagainya. Tapi insya-Allah harapnya dalam kegawatan, dalam keadaan kita berdebar-debar itu, kita ditenangkan dengan bacaan surah Al-Insan ayat yang kedua pada hari ini, yang kita ingin dengarkan dipimpin Al-Fadhil Ustaz Husaini Mahmur. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Saya muliakan Ustaz Fakhrul Razi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang sedang bersiap siaga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, insya-Allah. Tapi sebelum tu sama-sama kita lihat pada surah Al-Insan pada muka surat yang ke-578 pada ayat yang kedua. Mudah-mudahan memberi sedikit ketenangan kepada hati kita dengan mendengar ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur, yang kami mengujinya dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inilah terjemahan ringkas daripada ayat kedua surah yang ke-76 surah Al-Insan. Dan sudah tentunya kita ingin melihat apa kaitan seorang hamba yang dijemput untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini dengan ayat yang dibacakan sebentar tadi. Apabila Allah menyatakan diciptakan manusia daripada setitis air mani yang terpancar, kami ujinya dan maka kami jadikan pendengaran dan juga penglihatan. Mungkin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi pada hari ini, Ustaz, dengan pengalaman mengendalikan 50 kali haji, 50 kali cabaran, dan memang Allah nyatakan di sini nabtali. Mungkin Ustaz boleh memberi semangat kepada bakal haji, hujaj yang dalam perjalanan, apa realiti ujian yang perlu difahami agar tidaklah rasa kecewa. Dia ingatkan bahawa saya ni dah bayar, sekarang ni kalau merayu kena bayar 30,000 contohnya kan. Jadi bila dia dah dapat 30,000, dah kumpul selama 30 tahun, ingatkan sampai kat sana tu ada kapet merah dan sebagainya, rupanya penuh dengan ujian. Ujian macam mana tu, Ustaz? Sila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Tuan Fazrul, apabila kita melihat pada surah Al-Insan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Qari sebentar tadi, di sana ada ungkapan nabtali, Allah mengujinya. Dan kalau kita tengok pada surah Al-Hajj, pada awal-awal itu Allah menceritakan, kalau dalam surah Al-Insan ini Allah menceritakan tentang bagaimana diciptakan manusia dari percampuran benih lelaki dan juga wanita. Dan pada awal surah Al-Hajj Allah menceritakan bagaimana keadaan hari akhirat, berlakunya kiamat, dan bagaimana seorang ibu yang menyusukan anak akan meninggalkan anak begitu sahaja. Memperlihatkan keadaan yang sangat kita pun kalau tu hari ni seorang ibu, apa jadi kalau harimau pun depan pun masih pegang anak, lari sekali. Tapi berlakunya kiamat itu, anak yang disusukan akan ditinggalkan begitu saja. Nak menggambarkan keadaan suasana pada ketika itu. Jadi berbalik kepada apa soalan tadi, saya ni tak adalah sampai 50 kali kan. Tapi dia punya nak ceritanya banyak kali lah. Cuma nak menceritakan bahawa ujian-ujian yang berlaku ketika urusan haji. Sebab urusan haji ni kita kena faham ya. Orang itu daripada dia nak pergi haji, daripada dia bangun tidur dia itu sehingga dia dapat tidur kembali di tempatnya di Mekah itu, dia akan ambil masa 36 jam. Itu ujian dah, dengar situ kan. 36 jam maknanya kalau dia sihat boleh jadi dia demam lepas tu. Ujian dari sudut fizikalnya. Kalau dia sakit mungkinlah akan berturut-turut sakitnya, sebab kadang orang kata dia elok je kat Malaysia, sampai sana jadi kena masuk ward dan sebagainya. Ujian kepadanya dari sudut ketahanan fizikalnya, kerana kerja haji bukan sahaja dia memerlukan pengorbanan masanya yang banyak, pengorbanan tenaga fizikal yang perlu digunakan, bahkan duit. Sebab utama diwujudkan tabung haji kan kerana duit kan. Orang dulu nak pergi haji balik rumah dah tak ada. Dia gadaikan tanah supaya dapat pergi haji. Maka tercetuslah idea daripada almarhum Engku Aziz, tercetuslah tabung haji itu. Maka pengorbanan itu satu perkara yang sangat banyak. Sampai di sana walaupun kita ada dipanggil Mekah Road tu kan. Maknanya kita dah selesai kat sini, kampus semua kat sana tu kira quite smooth. Tak juga sebenarnya kan. Tak adalah smooth sangat. Macam kita pergi umrah, turun-turun dah boleh sebagainya. Tak. Ada lagi halangan-halangannya. Nak masuk ke Mekah hanya perjalanan daripada Jeddah ke Mekah hanya dah sampai Mekah nak tunggu hotelnya. Macam-macam lah, ragam. Jadi apabila dalam keadaan jemaah haji ni dia dalam keadaan dah tentu dalam keadaan ihram. Kan Allah dah sebut dalam tu dalam Al-Quran, wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Dia tak boleh buat perkara yang rafas berkaitan dengan seksual, berkata lucah ke ataupun mukadimah kepada hubungan intim dan sebagainya. Wala fusuqa, dia tak boleh buat maksiat. Dan juga dia tak boleh bertelagah, jidal. Dia nak berdebat apa semua. Yang
yang kita biasa buat. Hotel lambat dapat. Hotel dapat lambat pula. Lepas tu pula masuk-masuk hotel, macam mana pula cadar dia macam ni pula, macam mana pula dia punya aircon dia, banyak benda. Tapi Allah minta kita tahan diri. Kita dalam keadaan muhrim. Maksudnya kita dalam keadaan ihram, kita kena tahan. Jadi banyak, itu belum lagi kita nak cerita ujiannya, bagaimana kita nak lakukan tawafnya, tak dapat di mataf, nak kena naik tingkat 2. Yang lebih jauh. Mana kalau dilengkapkan 7 pusingan itu 6.5 km tak kurang. Kemudian nak sa'i lagi. Dahlah nama dia sa'i. Mana kena buat sungguh-sungguh. Sebab susah. Sa'i situ lagi. Okey. Kemudian dekat hotel belum lagi makan dia macam mana. Apa musim haji ialah chef bukan orang sini. Kan? Jadi banyak perkara ujian-ujian ini menyebabkan memang kita diuji seuji-ujinya. Di setiap daripada datang sampai kita balik, kita tengok orang balik, kan, berasa nak balik juga. Jadi perjalanan haji ini dan proses kita manusia sehingga kan kita ni orang kata daripada kat sana jelah pencipta manusia yang disebutkan syai'an mazkur yang orang tak kenal pun. Kita pergi sana orang tak kenal Datuk Seri ke Tan Seri ke, nak melontar sama je, kalau terkenalah. Kalau masa tawaf pun sama juga, orang tak kenal. Semua letak dekat tanah air kita punya pangkat title, orang tak pandang. Ikutlah, kadang kalau nak buat saf ikutlah. Jadi nak menceritakan bahawa kita pergi tak boleh nak bangga apa pun. Tak boleh nak bangga, tak boleh nak nak riak, tak boleh nak besar diri, tak boleh nak sesuai dengan fitrah kejadian kita. Kita sampai di sana, raja ke apa, pakai ihram. Larangannya tetap sama. Sama je. Semua perkara sama, Allah meletakkan sama. Maka kerana itu perjalanan haji ini bukanlah satu perjalanan yang mudah. Sebagaimana kehidupan kita banyak diuji, maka begitulah perjalanan haji kita. Bagi melengkapkan rukun Islam yang kelima itu, dia akan di sana tuntutan untuk kita korbankan keselesaan dari sudut duit kita, dari sudut fizikal dan juga mental kita sepanjang berada di tanah haram itu. Masya-Allah, ya, itu adalah hakikat bagaimana ayat kedua ataupun ayat pertama kedua daripada surah Al-Insan itu memberi panduan kepada kita, Ustaz, ya. Biasanya orang baca surah Al-Insan ni rakaat kedua subuh hari Jumaat, kan, dan memang pun akan dengar insya-Allah di Mekah ke di Madinah. Tetapi rupa-rupanya bagaimana ayat ini menjadi butang riset kepada para hujaj, ya, sama ada tuan-tuan yang sudah pun sempat menunaikan sembahyang subuh berjemaah di Mekah ataupun Madinah, bila mendengar pada rakaat kedua surah ini, kita akan terimbau bahawa ya Allah, inilah persediaan saya. Saya ni dulu tak dikenali, datang sini pun janganlah rasa-rasa mengapa orang tak kenal saya. Begitu kan, ataupun saya dah bayar pakej tinggi ni kan, mengapa tak letakkan kapet merah kepada saya. Rupa-rupanya ayat 1 itu sebagai satu renungan persediaan mental yang besar. Bila kita dah rasa kita ni tak dikenali, orang tak cakap nama kita dengan Datuk Seri ke dengan apa, kita okey, Ustaz, ya. Kalau tidak nanti kan ada pula yang tergetus dalam hatinya, mengapa tak panggil saya dengan Datuk Seri sekian. Rupa-rupanya itu bukanlah tujuan, dan itu perlu kita latih dalam perjalanan haji nanti. Dan bercakap tentang ujian tadi, Ustaz, ya. Daripada sini pun dah ada ujian, menunggu-nunggu dapat ke tak dapat kan. Kadang-kadang dah dapat bertukar pula tarikh penerbangan. Ujian seterusnya dia apa lagi, Ustaz? Di fasa dah sampai Mekah ataupun Madinah sebelum wukuf di Padang Arafah. Ketika wukuf di Padang Arafah tu, Ustaz, ya, kita nak highlightkan tentang bagaimana ianya menjadi amat penting untuk kita menjadi seorang hamba yang sedar dirilah. Macam ayat 1 2 ni suruh sedar diri. Tapi kadang-kadang bila kita sibuk sangat tu, kita mudah tak sedar diri. Macam mana pengalaman Ustaz bersama dengan jemaah wukuf di Padang Arafah itu? Bagaimana dia mengimbau dan review saya kena sedar diri sebagai hamba? Silakan. Baik, Al-Hajju Arafah. Nabi sebut bahawa haji itu ialah wukuf di Arafah. Macam mana pun kalau tak dapat Arafah, tak dapatlah
Betul. haji pada tahun itu. Baik. Apabila kita berada di padang Arafah, tak ada perkara lain yang kita beri tumpuan melainkan pada urusan wukuf itu. Maknanya apabila dah tergelincir matahari, dah zuhur, sampailah waktu maghrib nanti, itu adalah waktu wukuf. That's very crucial. Itulah waktu yang paling penting. Dalam urusan haji ini tak ada urusan lain. Dan sepanjang waktu ini adalah waktu yang mana kita mesti meletakkan diri kita sesuai dengan kita ni siapa. Sebab itu kalau ulama menyebutkan Arafah, kalimah Arafah, padang Arafah tu, kenapa disebut Arafah? Ada 3 pandangan ulama. Pertama, pertemuan di antara Adam dan Hawa. Macam kenal je ujung-ujung tu kan. Tu disebut padang tu sebagai padang Arafah. Tapi saya tak tahu macam mana orang doa jodoh pula kat situ kan. Saya tak faham sampai hari ni. Kan? Ustaz Husaini masa pergi dulu single lagi kan? Single lagi. Doa kat sana yang lepas tu saya doa tempat lain lah. Tempat lain. Okey, baik. Silakan Ustaz. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah tempat di mana Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Adam alaihissalam berkaitan manasik haji. Mana urusan haji ini daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam pun menyebutkan tentang araf tu, aku faham. Aku telah faham dan aku telah tahu bagaimana manasik haji itu. Dan yang ketiga lah, Arafah ni adalah tentang bagaimana pada hari wukuf itu, kita wukuf di padang Arafah, kita mengenal diri di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kenal diri, itu Arafah tu, nak kenal ma'rifat, mengenal diri, hakikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, bermunajat daripada selepas masuk je Zuhur, kita selesai solat dan sebagainya, dan kita mulakan doa munajat kita kepada Allah, cari tempat masing-masing, spot masing-masing. Kita tak hirau apa dah, melainkan ialah antara urusan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak ada dah orang yang nak menjadi orang tengah, tak ada. Itu urusan kita dengan Allah. Kita nak doa apa, kita doa. Bahkan kita dengan isteri kita doa pun tak sama. Kan? Tak sama. Keperluannya lain. Apa yang kita nak dapatkan itu pun lain. Maka fokus kita pada ketika itu ialah mengenal diri kita. Maka wukuf ni, antara yang paling besar ketika wukuf ialah doa. Bila doa, dia ada beberapa perkara, elemen doa yang menyebabkan kalau kena gaya kita berdoa, maka ia akan memberi kesan yang besar kepada diri kita. Pertama, apabila kita nak berdoa, pastilah kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji-puji Allah. Mana ada orang doa terus minta kan? Jadi kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua. Yang ketiganya, kita mengiktiraf nikmat-nikmat, kita kira nikmat-nikmat Allah yang berikan pada kita. Sebab orang kata, Ustaz panjang Zuhur biasa, mana ada kita pernah Zuhur sampai maghrib ni doa saja, tak ada buat kerja lain, kerja doa je. Mana ada kita kalau angkat tangan witir kat Mekah tu lah kata kan, malam ataupun 27 Ramadan kan, setengah jam tu gini, daripada tinggi dah turun sikit, turun sekarang, lepas tu berpangku dah kan. Ini berapa lama Ustaz? Habis dah kalau 10 muka surat pun habis. Kalau kita faham kaedah-kaedah berdoa, tak habis. Bahkan tak cukup masa sebenarnya. Apabila kita mengakui setiap nikmat Allah, kita akan sebut, Ya Allah, Engkau dah bagi aku ini, Ya Allah. Ya Allah, aku boleh berjalan dengan elok, aku datang haji, Ya Allah. Ya Allah, anak yang baik, Ya Allah, jiran yang baik, adik-beradik yang baik, Engkau bagi aku macam-macam. Yang aku tak minta pun Allah bagi. Maka apabila dikira-kira nikmat ni, saya takut kira tak habis pun doa tak sampai lagi. Maksudnya tak sampai waktu. Kemudian lepas kita mengira nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita mengakui dosa-dosa kita. Dosa ni kita je tahu. Orang rumah pun tak tahu, mak ayah kita tak tahu. Kita saja tahu, kita dengan Allah. Maka pada hari itu kita mengakui dosa kita, sebut dosa. Ya Allah, pada sekian-sekian aku pernah begini, Ya Allah. Isu dulu pernah begini, aku pernah ambil harta orang, Ya Allah. Dulu aku lalai solat entah apa-apa, Ya Allah, begini. Dan kita dengan Allah. Maka kemudian barulah hadirnya kita nak minta apa yang nak kita minta. Maka
elemen yang ada di dalam doa kita pada wukuf itu. Kita dengan memuji Allah, kita dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan mengira nikmat Allah, menghitung-hitung, menghisap diri kita kesalahan, dan kita minta kepada Allah apa yang kita nak minta, maka dia akan memberi kesan yang besar betapa hubungan kita dan kita ni tidaklah siapa-siapa melainkan hamba Allah Jalla wa Ala. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi menjelaskan bagaimana mengisi wukuf di padang Arafah selepas Zuhur hinggalah ke Maghrib itu. Bagi setengah orang dia merasakan panjang, Ustaz, tetapi jika tuan-tuan semua yang dalam perjalanan ke bumi Mekah, Madinah ataupun sudah sampai di sana, bila kita tahu teknik yang dikongsikan sebentar tadi, rupa-rupanya masa itu sebenarnya pendek, dan inilah bagaimana haji membentuk kepribadian hamba. Kita berehat sebentar, selepas ini kita ingin menyambung bagaimana haji ini terus akan membina pribadi kita yang utuh untuk menjadi hamba kepada Tuhan Azza wa Jalla. Kita berehat sebentar. Remember where you came from and choose the path that's never wrong. Tabung Gerakan Al-Quran, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Infak adalah cara terbaik membina saham akhirat. Sumbangan boleh disalurkan ke nombor tertera atau mengimbas kod QR. Jom berjuang bersama Al-Quran. Ni dia nak kaya dunia dan akhirat. Baru nak letak duit, macam tak ikhlas ni, masuk duit balik dalam poket. Quran satu anugerah dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apakah tajuk kupasan menarik pada minggu ini? Saksikan My Quran Time 2.0 setiap hari jam 12 tengah hari. Quran, salat, infak di TV9. Kembali kita dalam Road to Arafah Quran Hour pada hari ini. Sama-sama dalam episod yang pertama kita membicarakan tajuk bagaimana kita membina ataupun menunaikan haji membentuk kepribadian hamba. Dan sebentar tadi sudah pun kita membicarakan ayat yang kedua daripada surah Al-Insan sebagai satu daripada ayat yang boleh menjadi senarai semak persediaan bagi para hujjaj, mereka yang akan menunaikan haji, melihat, memahami dan menjiwai ayat ini dalam perjalanan kita. Sama ada kita sudah pun sampai ataupun sedang membuat persediaan, kita tahu bahawa saya sebelum ini tidak dikenali, mungkin sudah ada pangkat dan sebagainya, bersedia untuk melepaskan segala pangkat dan nama itu untuk bertemu dan mengenal benar-benar kepada Allah, terutama bila wukuf di padang Arafah. Kita ingin membaca satu lagi ayat daripada surah Al-Hajj sebagai satu daripada surah yang dicadangkan kepada bakal haji ataupun yang berniat untuk menunaikan haji. Kita membacanya dan cuba memahami apakah semangat yang ingin dibawakan oleh surah yang ke dalam juz yang ke-17 ini. Kita baca surah Al-Hajj pada ayat yang kelima dipimpin Al-Fadhil Ustaz Husaini. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kali ini kita nak lihat pada surah Al-Hajj ayat yang kelima. Apakah istifadah yang mungkin kita boleh ambil daripada ayat ini mungkin untuk bakal-bakal haji kita yang sedang bersedia untuk menunaikan haji. Mudah-mudahan insya-Allah memberi satu suntikan semangat untuk kita, mudah-mudahan insya-Allah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. Surahul Azim, wahai manusia, jika kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging yang sempurna. Yang kejadiannya yang tidak sempurna akan kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami hingga waktu yang telah ditentukan, dan kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian beransur kamu menginjak dewasa, di antara kamu yang dimatikan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada usia yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Dua perkara yang diberikan penekanan tentang manusia dan tumbuh-tumbuhan pada ayat yang kelima ini. Terus saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi untuk menjelaskan Ustaznya. Bila bercakap tentang Padang Arafah, ya, dulu Padang Arafah ni tak berapa ada pokok, kan? Sekarang adalah sikit-sikit, kan? Bagaimana Ustaz melihat di Padang Arafah itu mengenal balik kepada jati diri kita, daripada tak ada apa-apa sampai ada apa-apa, itu apa yang boleh dimanfaatkan dalam kita membina hubungan lebih akrab dengan Tuhan pada waktu itu? Silakan. Baik, sebagaimana yang Tuan Fazrul maklumkan bahawa saya tertarik pada ayat ni, dia ceritakan tentang antara tanda bagaimana Allah membangkitkan pada hari kiamat itu satu tempat daripada kering unta, dia sampai tak ada. Dan itulah berlaku di Padang Arafah. Dulu bila kerajaan Saudi nak tanam pokok sikit, nak bagi ni, ada perbincangan di kalangan ulama lah. Ada pro kontranya. Tapi ala kulihal sekarang hari ni Padang Arafah dah hijau. Bahkan disebabkan kekerapan sikit hujan itu, maka kita nampak Mekah sekarang dia dah banyak hijau lah. Banyak hijau berbanding 10 tahun dulu, memang jauh sangat bezanya lah. Baik, ketika kita berada di Padang Arafah, antara gambaran kita sedikit suasana akhirat besok dalam keadaan semua sama saja. Maka berkumpul di satu tempat yang khusus, bagaimana mahsyar kita dibangkit dan dibangunkan menuju satu tempat yang sama, dikumpulkan untuk dihisap. Maka hari wukuf ini gambarannya hampir sama. Dan ketika itu diminta untuk kita berdoa, yakni simbol kebergantungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan kita biasa baca hauqalah, kanzun min kunuzil jannah, satu zikir, satu pembendaharaan daripada pembendaharaan syurga. La haula wala quwwata illa billah, tak ada daya dan tak ada upaya melainkan dengan Allah.
Begitulah gambaran kita ketika kita wukuf di padang Arafah itu, tak ada apa lain, memang kebergantungan kita kepada Allah, dan kita akan meletakkan apa yang kita nak minta, apa yang kita dah salah, nak minta ampun di situlah, nak minta nikmat pun di situlah, nak minta dijauhkan daripada balak, daripada bencana pun situlah. Apa semuanya, tidak ada lain yang akan membentengi kita melainkan kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Memperlihatkan sebagai hamba yang sangat kerdil, yang tidak ada apa-apa, yang datang ke dunia dalam keadaan yang sangat lemah. Nama dia pun orang bagi, bukan dia nak semua-semua pun. Nama pun orang bagi, bukan dia bagi nama dia kan. Besok mati pun orang yang tukar mandi, bukan dia pergi golek-golek masuk kubur, tak kan. Sama. Jadi tak ada apa yang nak dibezakan di antara kita ni, kerana di mahsyar pandangannya adalah sama, dan di situ pun sama. Waimah siapa pun dia, pemimpin negara ke, orang tak peduli. Dan kita di padang Arafah tu antara gambaran kan. Sebab akhirat besok kita tak peduli pun. Tak peduli. Di Arafah lebih kurang tak peduli sebelah kau nak minta apa ke, kau nak menangis ke apa, kita tak percaya. Pasal kita nak fikir kita je masa tu. Di padang Arafah ni, kita nak fikir soal dosanya, soal apa bendanya, hanya kita memikirkan kita, dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala, dan pastinya lah kita akan meminta supaya Allah menolong kita dan menolong ahli keluarga kita untuk diselamatkan daripada kegelapan, kekufuran dan maksiat kepada cahaya ketaatan dan juga kebenaran. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fakhrul Razi menjelaskan bahawa sebenarnya di Padang Arafah itu lokasi untuk kita memohon, mengakui dosa, dan bagi setengah orang yang tak buat persediaan, kadang-kadang dia tunggu Zuhur tu tak habis-habis Zuhur lagi pun dia dah habis doa. Kan Ustaz Usaini boleh kongsi tak cerita pengalaman dulu pasal Ustaz Usaini buat haji waktu muda kan. Biasanya orang muda ni dia kalau doa dia pendek-pendek je kan. Kalau saya kat sekolah rendah dulu, kalau imam tu baca doa tu kalau boleh bilalah dia nak habis kan. Tapi bila sampai di padang Arafah ni, Zuhur sampai ke Maghrib tu, katakanlah berapa jam Ustaz? 6 jam? 6 jam, 5 jam lah kan. 5 jam Ustaz buat apa waktu tu? Memang doa sepanjang tu ke, ataupun bagaimana Ustaz mengisi, ataupun kalau Ustaz ada peluang lah pergi haji sekali lagi tu, nak bagi nasihat kepada para hujaj, saya akan baiki bahagian sekian. Silalah Ustaz. Ini bukan mengakui kekurangan tapi nak tahu pasal kadang-kadang orang tak tahu. Ya, silakan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Fazrul, juga Ustaz Fakhrul Razi. Sebenarnya saya pergi menunaikan haji ketika saya berumur 19 tahun lah. 19 tahun. Dan Sweet 19. Sweet 19 lah saya kan. Ini dah alhamdulillah lah. Nanti rahsialah nak luluskan. Ada. Okey. Cumanya pada masa ketika tu umurnya saya bukan pergi dapat offer daripada tabung haji, tidak. Saya ada menang daripada satu program reality TV ni lah. Dan hadiahnya adalah pergi menunaikan haji. Dan yalah, bila waktu muda ni dia rasa macam pergi haji tu rasa macam benda macam tu lah kan. Kita dia rasa tu kan. Dia rasa dia macam tu sebab kita mungkin dia rasa muda, dan bila muda ni dia rasa macam nak seronok kan. Bila dapat haji ni dia dapat satu perasaan yang saya tak boleh gambarkan. Satu, kita kata macam excited pun ya. Cuma kita rasa macam biasa-biasa pun ya juga. Dia macam dua-dua yang bercampur. Tapi apa yang saya ingat, cumanya yang ada guru saya kata, bila mana kita daripada rumah tu nak pergi menunaikan haji, kita dah meletakkan rasa kehambaan tu daripada rumah sini. Daripada rumah lagi lah. Maksudnya daripada situ bila kita menunaikan haji, kita setiap langkahan kita tu kita setting balik niat kita. Kita setting balik niat kita, dan kita dapat, ni bukan orang kata susah nak dapat. Jadi saya menggunakannya dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan berbalik kepada soalan Ustaz Fazrul tadi, doa sepanjang tu masa doa tu memang saya pun first time rasa macam dalam hati tu, bila nak habis ni? Bila nak habis ni kan? Memang panjang sangat doanya, sampai kan saya ingat lagi satu kejadian, ada sebelah makcik saya sampai jatuh pengsan. Mungkin Ustaz Fazrul mungkin perkara tu memang biasa berlaku dan sebagainya kan. Ada jatuh pengsan kan sebab terlampau lama doa dalam keadaan yang panas dan sebagainya ketika tu. Jadi
Saya yelah, saya rasa macam saya doa lah sampai habis, sampai satu tahap tu saya yelah masa tu dalam keadaan yang muda, umur yang muda, saya ambil satu tempat yang lain dan saya berdoa sendirilah. Cumanya kalaulah mungkin saya nasihat untuk mungkin ada yang para hujaj yang ada yang sekarang ni berpeluang nak menunaikan haji kan, kalau dapat offer tu pergi haji dalam waktu yang muda, pergi waktu muda. Umur yang muda lah. Sebab umur yang muda dia kata masih lagi kuat, masih lagi bersemangat, masih lagi bertenaga. Pergilah waktu muda kalau dapat offer ke mana-mana sekalipun, ya. Dan gunalah peluang yang ada tu dengan sebaik yang mungkin. Kerana apa? Kita tak tahu bila lagi kita akan dijemput. Saya sampai sekarang ni, saya kalaulah saya dapat offer lagi pergi ke haji, ya, pergi haji, insya-Allah saya akan pergi kan. Saya akan pergi. Cuma sebenarnya saya pernah dapat offer pergi haji sebab saya sebelum ni masuk dalam musabaqah tilawah kan. Kalau dia Johan dia tu dia ada hadiah pergi menunaikan haji. Pergi menunaikan haji, ya. Cumanya saya nak memberi peluang tu kepada mak saya kan, kepada wife saya dan sebagainya lah. Mungkin belum berkesempatan lagi, ya. Mungkin InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, memang saya nak pergilah untuk menunaikan haji. Cuma itulah. Cakap tadi tentang Padang Arafah, satu perkara kalau Ustaz diberi peluang nak majukan, nak baiki itu, apa perkara yang nak dibaiki itu? Baik, satu perkara yang saya nak baiki ketika mana nak wukuf di Arafah ni adalah saya nak berdoa, orang kata berdoa dengan bukan berdoa dulu tak bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh juga dulu kan. Cumanya waktu sekarang dengan umur sekarang ni banyak lagi perkara-perkara yang mendatang. Waktu kita muda tu kita tak fikir apa sangat, kan? Waktu yang sekarang ni kita ada perkara yang kita fikirkan 5 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan dan sebagainya. Itulah yang saya sasarkan kalau ada rezeki di wukuf di Arafah ataupun menunaikan haji, insya-Allah mudah-mudahan lah Ustaz. InsyaAllah, ya. Jadi itu adalah perkara. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah kabulkan, ya, peluang untuk menunaikan haji lagi, kerana doanya lain Ustaz, ya. Doa ketika umur 19 itu mungkinlah baru habis sekolah menengah, ya, tiba-tiba dah sampai ke haji. Keperluan pun tak sama. Keperluan tak sama kan, keperluan duit untuk keluarga ke apa berbeza. Tetapi sekarang ni dah ada banyak cabaran, ya, dan juga mungkin harapan-harapan yang pelbagai. Perkara-perkara itu, kematangan dalam berinteraksi dengan kehidupan itu akan melatari kepada doa yang kita nak baca lah kan. Sebabnya dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima ini, bila Allah menyatakan wahai manusia in kuntum raibin minal ba'th, jika kamu ragu tentang kebangkitan, Allah bawakan senario flashback balik kita daripada nun tak ada apa tu sampailah kepada hujung usia kita. Jadi kalau katakan orang yang pergi haji, kalau ada yang berumur, dia flashback itu lagi lama tu. Itu yang makcik-makcik tu sampai pengsan tu kan. Tapi kalau yang muda tu alah tak nak flashback apa kan. Jadi itu satu. Tetapi kita gunakan ruang masa, kalau umurnya 30 ke 40 ke 50 tahun, apa sahaja nikmat Allah berikan yang Ustaz nyatakan tadi, ataupun apa sahaja kekurangan-kekurangan yang pernah kita buat itu, untuk kita mohon Allah ampunkan, maka itulah peluang untuk kita mengenal diri. Kenal diri, hidup baru 19 tahun dengan orang yang dah umur 50 tahun sepatutnya berbeza. Dan bila dijemput pada usia yang berbeza ini, masing-masing ada package berbeza Ustaz, ya. Walaupun bayar dekat Zahafiz ke, dekat tabung haji ke, sama je, tapi orang sebelah-sebelah suami isteri, dia punya package yang berbeza kan. Yang si isteri cabarannya salah satu suami dia kan, yang suami cabaran isteri, anak dan sebagainya. Dan doa-doa itulah yang perlu dibina dan mengisi kepada wukuf di Padang Arafah. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi apakah nasihat kepada para hujaj, ya, agar haji ini rukun Islam yang kelima kan. Syahadatain itu yang pertama, solat dengan puasa, zakat, ini 4 perkara ini Allah jemput. Dan mungkin dia tak berapa banyak modal, tapi bila haji ini dia jemput dengan modalnya, dengan tenaganya, dengan segala-galanya. Ada setengah orang dia rasakan bahawa saya tak tahu nak buat apa ni kan. Tetapi bagaimana motivasi untuk para hujaj ataupun yang bakal menunaikan haji, mengapa kena rebut betul-betul peluang, terutama bila sampai pada wukuf di Padang Arafah itu? Silakan Ustaz. Baik, Ustaz, apa yang boleh saya sampaikan, ya, pesan kepada mereka yang dapat giliran, ya, untuk berpeluang untuk menunaikan haji. Pertama, semestinya lah persediaan, sebab haji ni melibatkan
duit, mental dan juga fizikal. Semua dan bukan sikit-sikit dia punya pengorbanan yang diperlukan, ongkos yang nak dikeluarkan. Dan antara benda mungkin kadang orang dia dah bersedia kan dengan duit semua dah selesai mental, tapi dari sudut fizikal dia tak berapa. Maksudnya dia tak, sebab haji ni memerlukan sebagai contoh saya nak sikit. Pertama, daripada dia bangun tidur sampai dia tidur balik di Mekah nanti tu, masa dia akan ambil lebih kurang 36 jam. So dia takkan tidur lah waktu tu, ataupun tidur ayam tak selesa. Jadi itu akan mengganggu kesihatan dia dan ataupun imun dia. Kemudian dia tawaf, kalau musim haji ni lama dan sebagainya, mungkin dia akan tawaf di tingkat atas tu mungkin dia akan ambil 6.5 km selesai. Kemudian sa'i lebih kurang 4.5 km. Kat situ dah berapa dah? Dalam 11-12 km. Kemudian nanti dia nak nak ke Arafah, tak apalah, dia naik bas, dia turun sebagainya. Nanti dekat Muzdalifah pun tak ada apa sebab dia hotel 1000 bintang. Tengok atas banyak bintang, 1000 bintang. Jadi kat situ pun dia duduk sambil tunggu cari batu, lepas tu naik bas balik, hasil sikit lah. Tapi antara yang jenuhnya bila di Mina. Mina dia nak pergi melontar. Kita melontar saat pergi saja, kalau dulu di Muasim tu selepas terawang tu dah kemah kita Malaysia. Jadinya kat situ pergi 3.5 km. Balik 3.5. Maknanya 7 km. Sekarang kita bukan kat situ. Kita dah ke depan sikit lagi. Bila ke depan sikit lagi dia akan mungkin pergi mungkin dalam 4.5 kilo, maknanya pergi balik dalam 9 km. Jadi boleh bayangkan tak, dengan orang kita ni jenis nak pergi kedai 100 meter pun dia start motor pergi, dia tak berjalan kan. Jadi kalau kita tidak ada satu perancangan yang baik, dia akan merosakkan. Bukanlah amalan tu tak terima. Jadi dari sudut, kalau boleh kita nak sesempurna yang mungkin. Kalau boleh kita yang nak pergi melontar, kita bukan badal ataupun gantikan orang lain buat untuk kita. Kalau boleh kita nak buat semua, kita nak kita lah. Kita boleh sebab kita dah berhabis banyak. Jadi kita kalau boleh kita lah. Tapi disebabkan kebanyakan orang tak pandang serius perkara ni, menyebabkan yang sepatutnya sebelum pergi tu dia dah makan suplemen, kemudian dia dah start jogging dah. Kan sehari dapat 5 km dia konsisten. Jadi dekat sana dia dah ada stamina. Stamina, menyebabkan tak adalah dia nak demam urat dan sebagainya. Jadi perlu kepada satu persediaan yang mantap, kerana dia melibatkan keseluruhannya. Fizikal, mental dan juga kewangan. Maka oleh sebab itu, selain daripada kursus-kursus insentif yang disediakan oleh tamu haji ataupun agensi atau travel, pengelola jemaah haji yang sediakan itu, perlu sama di sana selain membetulkan niat ialah persediaan fizikal kita, supaya kita memang fit dan kita mampu melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Fakhrul Razi berkongsi bagaimana haji membina kepribadian hamba, dan lebih daripada itu ialah bagaimana salah satu daripada rukun iaitu wukuf di padang Arafah itu ianya menjadi satu poin penting yang perlu kita buat persediaan. Selain daripada persediaan kesihatan tadi Ustaz, kalau tidak pun nanti dekat padang Arafah itu kan dah demam kan, dah mulalah pada waktu itu. Kalau demam campur negatif pula tu, rasa ya Allah engkau ni memang nak siksa aku ke kan. Padahal sebenarnya itu semua adalah ruang untuk makin dekat mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai hamba. Jadi kita berada di penghujung program Road to Arafah Quran Hour pada hari ini, episod yang pertama. Harapnya tuan-tuan mendapat manfaat bagi para hujaj yang dalam perjalanan, dan juga alumni haji kita dapat menyimak kembali dan juga memantapkan kefahaman untuk amalan kita seharian. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, dan kita akan bertemu episod kedua pada hari esok untuk tajuk yang menarik kaitan dengan rukun Islam kita yang kelima, Hajj Arafah Quran Hour. Ya Allah.